So, kat tangan aku ni adalah lens Neewer 60mm LS41 Pro. Special lens untuk phone kita. Kau cuma perlu klip je lens ni dekat kamera phone korang. Korang ambil gambar ke atau rakam video, semua akan jadi lagi better dari sebelum ni. Sebab bokeh dia lebih dalam, clarity pun lebih tajam, dan bila zoom, detail pun still maintain. Ni aku tunjuk side by side, satu tanpa lens dan satu lagi guna lens Neewer ni. Aku siap zoomkan lagi bagi nampak sama lah. Dan korang boleh nilai sendiri. Yang guna lens ni jauh lebih sharp berbanding aku zoom sendiri kat phone kan. Belum cerita bug noise lagi tau. Untuk build quality pula memang solid gila sebab frame dia menggunakan aluminium alloy. Kalau aku ketuk frame body ni, korang boleh dengar tau bunyi metal yang solid tu. Memang different gila daripada lens yang lain. Oh, lens dia pula jenis optical glass. Dan kalau kau perhatikan betul-betul, ada pantulan warna hijau-hijau ni. Tu sebab dia ada multi coating layer. Function dia untuk kurangkan glare atau flare bila korang shoot berdekatan dengan lampu. Ini function. So ni kotak dia, nampak premium. Dalam ni korang akan dapat user manual if kalau baca, premium lens clip, lens untuk filter pun ada. Kalau korang ada filter, korang pasang hard case. Dan dalam case ni pun ada kain lap sekali. And by the way, untuk hard case dia memang keras. Dia boleh bagi protection juga untuk lens ni. And si ada cover lens juga. Oh, double protect kat sini. So, pendapat aku lah, lens ni bukanlah untuk macam ganti kamera sebenar. Tapi kalau kau seorang content creator yang selalu shoot muka atau produk guna phone and nak nampak lah lebih bokeh, lebih natural dan lebih professional, ini memang upgrade dan berbaloi gila. And just upgrade for your video also. So, kalau korang berminat, link ada dekat bawah.